ke UiTM Selamat guys. Kali pertama juga nak pergi tu. Kita pun tak tahu jalan sangat ni. Ikut map guys. Okey, kita tengok nanti macam mana jalannya. Kita di Caa guys. Sekarang kat Segamat. Tadi kita singgah minum sarapan pagi. Dah. Sarapan pagi tu. Makan apa? Ada mi goreng, ada roti canai. Saya makan lontong guys. Ada sejam lagi perjalanan. Selamat datang. Kita dah sampai daerah Segamat. Wow, bunga-bunga cantik guys. Inilah Bandar Segamat. Hotel dekat tu. Ada hotel. Sungai Segamat kau. Oh, Sungai Segamat. Tak nampak sangat Okey, terus je. Kita menuju ke Apa jalan kereta api besi. Macam Tanjung Maju. Medan Sera Jalan Muar. Tempat sini-sini hotel kau lagi baik kan. Tak ada tempat. Hotel kita kat Sempang tu je ya. Simpang masalahnya parking jalan besar. Ha. Dah nampak dah jalan tepi jalan besar tak ada parking pun. Kenapa orang parking luar? Ha? Belok kiri. Ni. Dah sampai guys. Ada jualan tu Kip. Tak mau. Jualan bantal, toto. Kenapa dia jual kat sana? Keluar ke apa? Oh, ya tak ya juga. Orang nak keluar pergi belanja ke baru beli situ. Kan? Ini orang masuk belum lagi orang nak tengok. Nak beli bantal lah ni apa lah. Apa keluar ni? Yang ni ada. Parking sini. Bukan lagi. Ada lepas tu Oh, ada sungai ya, boleh mancing. kena tengok grup ni. Lepas tu ada dia punya arahan tu. Naik bas ke? Apa ni? Kolej A ke B? Depan nanti ada kanan. Kelas A, kelas B. Akik College A. C sana. A sana. Depan. A, B sana. Tengok apa orang kata. Dalam 300 meter, belok kanan. Ini kenapa parking kat luar macam ni? Semua dah nak balik dah. C. Okey, punya apa? A. A. Mana? Kita. Goyang. Goyang. Assalamualaikum. Daftaran kan? Dekat mana tu? College A. College A. College Okey, A. College A Selok Bliko dengan Nilap ataupun Nilap. Selok Bliko. Selok. Okey terus Terus. Atau arrow tu Lingkung. Wah, besarnya Lekip. Jalan kaki pergi sekolah. Dah mati. Bukan sini. Ah. Kan.
Terus lagi Suluk Belikong terus. UiTM macam air dah. Macam kat Selangor. Macam Jasin. Yasin. Kau dah pergi ke? Dah pergi? Dia tak ada macam air bukit-bukit, batu-batu. Oh, jalan kaki banyak ni, Kip. Kurus nanti. mana? Penang. Ni apa? Ikut je lah tu, terus. Blok Mutiara. Bukan, Belum. Bukan lagi. Jauh juga. Jauh, jangan kau. UiTM jauh-jauh jalan. Buah mangga, banyaknya. Tu nampak tu? Oh, boleh kutip ke? Ui, buah, nampak? Dia aja ni ah. dia aja ha. Ni dia lagi ni. Ya Allah, Mana banyaknya. dah ambil tu. Dah makan gugur habis buah. Boleh ambil ke? Sini kot. Ni. Wah, ramainya hari ni daftar. Apa tadi Kip? Suluk. Duduk. Suluk Belikong. Hmm. College A. Tulis A. Tak tahu. Ha? Okey, kita dah sampai College A, Suluk Belikong. Tempat anak ni dia dapat College A, guys. Baru. Ramai betul hari ni daftar. Kita Bujang Sigat gaya masuk UiTM Selamat. Ni dia beratur ambil kupon makan. Tadi dah daftar tak tanya makan. Dah daftar. Macam labu sangat. Mana bilik? Oh, 4. Mungkin tu ni tak ada tu. Ni tak ada. 4 lah. Ini bukan? Ha? Kan? Ha, Pakai. Bujang Sigat. Oh, telefon apa tu? Banyak ruang. Oh. Oh kan? Okay guys. Bujang Sigat. Dah kemah-kemah katil. Ini kadang katil ni. dah, ni gambar je dah. Okay, Bujang Sigat, katil Bujang Sigat. Lokal. Dia ambil kat tepi. Panas-panas, ya Allah, nak. Betul lah punya budak. Mana kita nak lalu ni? Kita dah sampai kat Pekan. Pekan ke apa? Bandar Sekamat. Okey guys, sampai kita dekat sini. Kita malam, semalam besok baru kita gerak balik, hantar nak masuk. Baru kita balik ya. Kamera sini. Sini. Yang kita sampai kuatnya semalam kita akan tinggal di sini. Guys, kita singgah kat sini. Tempat bersejarah ni 1909 Sekamat.
Ini rel asal yang digantikan kepada yang di atas. Dari sini kita boleh nampak sungai kat bawah tu. Ada medan selera Jalan Muar. Kita boleh makan kat sini. Inilah keadaan rel kereta api Segamat yang diganti dengan yang baru di atas ni. Lepas kita menginap di hotel Orange semalam, kita pergi makan guys. Ada selera Jalan Muar. Jom. Di mana Bu? Mana kita? Mana kita? Ada tidak? Longkang. Ibu. Kita ke medan selera sini. Banyak ada jualan. Ya. Okay, bye. Okay guys, kita dekat Segamat lagi guys. Sebelum balik kita dalam perjalanan ke Empangan Bekok. Lebih kurang 6 minit dari Sempang selepas Caah. Kita sampai di pusat air panas. Hingga hari apa ni dia cakap? Kaunter tiket. Apa kaunter tiket kat mana tu? Situlah masuk. Apa? Sampai. Ha? Tiket apa? Tiket masuk. Parking bagus. Takkan Nah. takkan masuk tak ada tiket tu. Tanya. Ada payung ke apa? Payung yang tak ada. Kolam air panas Kampung Senang. Buat apa tu? Rendam kaki. Okey guys. Gunung Ledan. Kita baru balik mandi air kolam air panas. Kalau ke sebelah kiri sekejap lagi kita akan nampak Kat sini ya. Okey, letak je letak. nampak pun. Pusat rekreasi kolam air panas Labis.